والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Al-Fadhil, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tak terkira. Taufik dan inayahnya dapat pada pagi ini kita bertemu, setelah mana dapat sama-sama kita menyempurnakan solat fajar secara berjemaah, dan dapat pula kita mengadakan kuliah subuh bersempena dengan cuti tahun baru 2017 pada pagi ini, ganti daripada semalam lah. Dan sepatutnya kuliah saya ni pada Ahad akan datang, tapi dibuat lebih dulu sebab memang tak dapat datang untuk kuliah Ahad depan ni, sebab ada di luar negara. Jadi insya-Allah kita akan menyambung kuliah pengajian kita yang berkait dengan undang-undang jinayah syariah, yang mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan hukuman had tuduh zina. Hukuman had tuduh zina, iaitu kita sudah pun menyebut berkenaan dengan syarat-syarat hukuman tuduh zina, iaitu 5 syarat kepada penuduh dan 5 syarat lagi pada yang dituduh. Ada 10 syarat kan, untuk disabitkan kesalahan dan juga dijatuhkan hukuman had sebatang rotan 80 kali. Iaitu syaratnya 5 syarat pada penuduh dan 5 syarat lagi pada yang dituduh.
Dan kita telah pun menyebut 5 syarat pada penuduh pada kuliah kita yang lepas lah. Kalau tuan-tuan masih ingat lah kan? Kalau tuan-tuan belum ataupun tidak mudah lupa lah kan? Orang kata, Pak Malau kata Melayu mudah lupa kan? Mak-mak yang tak mudah lupa kan? Jadi tak apa, kita sebut secara sepintas lalu lah. Iaitu 5 syarat pada penuduh. Yang pertama ialah baligh. Orang yang menuduh itu seorang yang sudah cukup umur. Cukup umur dalam Islam mengikut mazhab Syafi'i 15 tahun lah. 15 tahun. Ataupun sudah bermimpi kan? Bila dah walaupun dia belum mencapai usia 15 tahun tapi dia sudah bermimpi kan? Maka dikira sebagai dah baligh lah kan? Tapi had umur yang dikatakan baligh itu secara umumnya ialah 15 tahun. 15 tahun itu 15 tahun qamari, bukan syamsi kan? 15 tahun hijri, bukan tahun Masihi kan? Walaupun kita hari ini tuan-tuan lebih kepada mengambil kira tahun Masihi. Tahun Hijrah ni dah lupa lah kan? Hari ni berapa bulan dah? Berapa bulan? Ada? Situ pun tak ada? 3 bulan Rabiul Akhir lah kan? 2 hari bulan Januari. Okay lah, Rabiul Akhir tak lama dah kan? Kita nak sambut Ramadan pula ni kan? Sekejap ni masa berlalu ni. Ini tanda-tanda kecil kiamat. Begitu cepat masa berlalu. Setahun nampak macam sebulan kan? Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa 1 jam, 1 jam macam 1 minit juga. Itulah yang telah pun kita nampak macam yang dekat lah. Mungkin tak sampai lagi tahap tu kan, tapi memang dah rasa lah. Seminggu ni sekejap ni, Jumaat pula kan? Itulah masalahnya. Okay, maknanya kita ni semakin cepat masa lalu, makna dunia dah kiamat dah kan? Dah kiamat dah. Lagi pun elok pun tuan-tuan kan? Kiamat awal-awal kan? Kalau lambat kiamat, lambat pula kita nak masuk syurga kan? Kita nak masuk syurga cepat ni. Tak ada hidup dunia ni. Dunia ni celawu hawu biru je kan? Kita nak hidup di akhirat pula. Tapi kena bersiap lah tuan-tuan kan? Kena bersiap untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di hari akhirat. InsyaAllah ni tuan-tuan kira-kira ni okey, ni amalan kita pagi-pagi ni dah okey lah. Bangun awal, datang ke masjid, solat berjemaah dan dapat pula kita sedikit berzikir, berdoa. Kemudian dapat pula berkuliah pula hari ni kan? Lepas kuliah ni pula ada pula jamuan makan pula. Ada jamuan makan? Ustaz tak ada macam mana? Kena buat lah. Kalau subuh kena ada jamuan. Jamuan nasi lemak kambing. Ini kemudian kambing dengan tinggal. Baik. Okey. Malam di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa ni Subang Permai tu kan. Dia kuliah subuh dia pelbagai menu. Subuh. Semalam mi kari. Tuan-tuan, pagi-pagi dah kena mi kari. Kira lah. Kuih tu kira lah. Kuih tu memang wajib lah kan? Mi kari. Kemudian apa dia? Dia punya minuman apa? Cappuccino. Betul tuan-tuan. Cappuccino. Kita biasa kan, untuk sarapan pagi ni biasa nasi lemak, bihun, goreng, mi goreng kan? Kemudian teh o, kopi o kan? Ni tak tuan-tuan, mi kari. Sedap mi kari dia kan? Mi kari dia kemudian dengan kuih lagi, kari paknya, cucuk badaknya kan?
Kemudiannya dengan cappuccino. Baik. Cappuccino pagi-pagi tuan-tuan, kena hari tu kena makanan apa? Bulan lepas makan dia ada western food pun ada. Betul. Dia ada ni, ada apa tu? Spaghetti. Spaghetti tuan-tuan. Spaghetti-nya maknanya dia pelbagai lah, dia punya makanan dia lah. Jadi kita tak cemburu lah tuan-tuan. Kita kena buat lah. Ini azam bau lah. Azam bau mesti potong, mesti betul mahabbah insyaAllah. Baik. Okey, balik kepada nak sebut tadi syarat penuduh tadi. Yang pertama balil. Maknanya yang menuduh tu seorang yang baik. Kalau kanak-kanak tuduh, kanak-kanak tak dikenakan hukum had sebatang rotan 80 kali lah. Sebab mereka ni bukan mukallaf. Orang yang bukan mukallaf tidak dihukum. Dan mereka juga tak berdosa. Kan, orang yang bukan mukallaf, apapun dia buat, kan, dia tak berdosa. Sebab dia bukan orang yang ditaklif, dibebankan dengan bebanan hukum syarak. Baik. Yang kedua, berakal. Bukan orang yang gila lah. Bukan yang tuduh tu orang gila. Kalau yang tuduh tu orang gila, dia tidak dikenakan hukuman had qazaf. Yang ketiga, penuduh mestilah bukan leluhur pihak yang dituduh, seperti bapa atau datuk dan ke atas. Maknanya, kalau bapa tuduh anak berzina, bapa tak dikenakan hukuman had qazaf. Sama juga datuk, sama juga ibu dan nenek ke atas. Maknanya kalau yang menuduh tu bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas tidak dikenakan hukuman had qazaf. Tapi dosa tetap dosa. Bukan kata menghalalkan bagi bapa untuk tuduh anak berzina, tidak menghalal. Tapi hukuman had tak dikenakan, dikecualikan ke atas mereka. Semacam juga bapa bila dia bunuh anak, bapa tak dikenakan kisas. Ibu bunuh anak tak dikenakan hukum kisas, hanya dikenakan hukum takzir. Tak dikenakan hukuman bunuh balas. Ni ada pengecualian dalam syarak. Jadi ada beberapa pengecualian. Begitu. Macam juga kes curi tuan-tuan. Bapa curi duit anak tak dikenakan hukum potong tangan. Anak curi duit bapa pun tak kena hukum potong tangan. Suami curi duit isteri pun ada setengah pendapat kata tak kena. Isteri curi duit suami lagi tak kena. Kan? Sebab sebahagian daripada duit yang ada pada suami itu duit isteri juga. Nafkah dia. Lebih-lebih lagi dia tak bagi nafkah. Maknanya jadi di situ walau macam mana pun curi itu dosa, tapi tak boleh dikenakan hudud dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Tapi kadang-kadang ada juga kalanya curi tak dosa. Kan? Macam seorang suami dia tak bagi nafkah kepada isteri, anak-anak dia. Kemudian isteri dan anak-anak curi duit bapa dia. Tak dikenakan. Satu tak dosa dan tak boleh dikenakan hukuman had potong tangan kepada mereka. Ini ada pengecualian dia tuan. Dia bukan semua. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, sukarela. Maknanya yang menuduh tu dia sukarela tuduh, bukan paksaan. Kalau dia dipaksa tu, kalau kamu tak tuduh, tak tuduh orang tu berzina, kamu akan dihukum, kamu akan dibunuh, akan dibunuh, akan ditangkap, diseksa, dipenjara dan sebagainya. Masa tu dia dituduh tuan-tuan, tak dikenakan hukuman had qazaf. Pasal apa? Dia dipaksa. Dalam Islam ni kalau dipaksa tuan-tuan, dia bukan mukallaf ataupun kita katakan dia tak dosa lah. Kan? Paksaan. Tapi paksaan tu sampai ke tahap menyebabkan hilang nyawa
dan juga menyebabkan seksaan yang ditanggung. Kalau setakat buang kerja, itu tak masuk dalam bab paksaan. Makna kata dia tak boleh tuduh zina pasal apa? Takut dibuang kerja. Tak, sebab buang kerja ni tuan-tuan, kerja ni banyak lagi. Dia tak sampai tahap darurat. Tadi kalau tidak bunuh, tidak tuduh zina, dia akan hilang nyawa. Kan? Hilang nyawa tuan-tuan. Mana boleh ganti nyawa lain dah. Kan? Ataupun seksaan menanggung tadi. Kan? Menderita. Tapi kalau setakat kerja tu kena buang, dia boleh cari kerja lain lagi lah. Betul tak? Malaysia ni kerja banyak sebenarnya. Tu Bangla mari tu. Cuma kita nak pilih kerja lah. Pilih kerja tu cerita dia. Tapi kerja dah. Kerja dah. Sebenarnya sebab kita pun nampak kadang-kadang pengemis kan, gelandangan tu, kadang-kadang kita tengok dia punya badan dia kuat tapi dia minta sedekah, minta pengemis kan. Ini yang tak jadi tu. Sebenarnya tak boleh dulu kan. Paling orang tu OKU kan, orang upaya okey lah kan, dia perlu kepada pertolongan. Itu pun kadang-kadang OKU pun nampak dia pun berusaha juga, bekerja juga tuan-tuan, mengikut kemampuan dia. Baik. Kemudian yang keempat, itu sukarela. Yang kelima, penuduh mengetahui perbuatan tersebut diharamkan. Mana dia tahu kata tuduh zina ni hukumnya haram, dia tahu. Kalau sekiranya dia tidak tahu, tengok pula keadaan. Kalau dia tak tahu, kerana dia tidak belajar, dalam keadaan dia berada di tempat kawasan orang Islam kan, ada guru-guru yang mengajar tapi dia tak pergi, yang tu tiada maaf. Yang dikatakan yang dikecualikan, mana penuduh ni mengetahui perbuatan tersebut diharamkan apabila dia tinggal di tempat yang memang tak ada orang Islam, jauh daripada pendapatan orang Islam, ataupun dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia tak tahu apa lah kan. Memang ada dia punya sebab-sebab dia. Tapi kalau ni seorang tu dia lama Islam, walaupun dia tak tahu, tiada maaf. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Sedangkan belajar tu satu yang dituntut kan, dia kena belajar kan, dia kena belajar. Itu tiada maaf bagi yang baru masuk Islam ataupun duduk di tempat jauh daripada orang Islam. Yang tu ada kemaafan. Dia tak tahu tu tak ada masalah, makna kata diterima. Tapi yang dah lama Islam tak tahu, tak diterima tuan-tuan tu. Namun sekiranya penuduh mengetahui perbuatan tersebut disarankan, tetapi tidak mengetahui tentang kewajiban hukuman yang bakal dikenakan, kejahilan ini tidak boleh dimaafkan untuk digugurkan hukuman hudud bagi kesan tuduh zina. Okey. Jadi basic tuan-tuan, benda tuduh zina ni diketahui ini benda yang tak boleh. Mana boleh Itu benda basic lah. Tapi kalau dia tak tahu hukuman sebat otak 80 kali itu dikenakan kepada penuduh, yang tu tak apa, dia tetap dikenakan hukum had. Dia tahu ke dia tak tahu, itu tidak menjadi isu. Bila mana dia seorang yang tahu bahawa hukum itu diharamkan, tuduh kan, maka dia kena hukuman had qazaf, walaupun dia tak tahu, dia akan dikenakan hukum itu. Itu tak penting. Tak semestinya dia kena tahu. Kita kadang-kadang pun juga kan, undang-undang dunia pun kita pun tak tahu kan. Undang-undang jalan raya kan, ada tuan-tuan. Kita salah, kita pun tak tahu kita salah, apa hukuman yang kita akan dikenakan tapi kena juga. Bukan sebab tahu ke tidak kan. Itu 5. Ini kita dah sebut dah dulu, cuma kita nak ingatkan balik lah. Okey, selesai Yang 5 maknanya syarat pada penuduh baligh, berakal. Yang kedua, yang ketiga, penuduh
maksudnya bukan leluhur pihak yang dituduh. Yang keempat, sukarela. Yang kelima, penuduh mengetahui perbuatan tersebut diharamkan. Baik, 5 syarat pada pihak yang dituduh. Yang dituduh pula, siapa dia? Yang tuduh yang pertama, Islam. Yang tuduh tu seorang Islam. Kalau seorang itu yang dituduh tu, kalau seorang itu seorang kafir, tak kena lah. Kalau kita tuduh orang kafir berzina, tak dikenakan hudud, hanya dikenakan takzir saja. Sebab salah juga tuan, tuduh orang walaupun dia bukan Islam, tapi tak sampai kena hukum had. Jadi Islam, yang dituduh seorang Islam. Yang kedua, balik. Yang dituduh seorang yang balik, bukan tuduh kanak-kanak, tapi tuduh kanak-kanak berzina. Tak kena lah yang dituduh tu. Baik. 5 syarat daripada pihak yang tuduh. Islam tadi kan, orang Islam, maksudnya semua Islam. Kemudian yang kedua, balik. Yang tuduh tu seorang yang balik, bukan kanak-kanak lah. Kalau tuduh kanak-kanak zina, kanak-kanak itu lagipun dia pun bukan mukallaf kan. Yang ketiga, berakal, bukan tuduh orang gila kan. Gila memang tak kena pun dia kan, tuduh dia gila. Tuduh apa kan? Hak tuduh tu yang gila kan. Sebenarnya kan, tapi tuduh orang gila berzina buat apa kan? Dia tak mukallaf, dia bukan mukallaf. Yang keempat, berakhlak baik, untuk iaitu tidak pernah disabitkan dengan kesalahan zina sebelum itu. Mana berakhlak baik? Orang yang dituduh itu seorang yang berakhlak baik. Maknanya berakhlak baik ni maknanya kalau yang dituduh tu seorang yang memang akhlaknya tak baik tuan-tuan. Macam tadi, kalau makna yang menuduh tu, dia tuduh seorang tu memang dia ni memang keluar malam berdua-duaan tuan-tuan kan. Mana kata dia telah mencetuskan fitnah, menimbulkan fitnah, maka yang menuduh tuan-tuan tak dikenakan hukuman had. Pasal apa? Hak dituduh tu memang dia ni kerja di GRO, kerja di GRO, misal kata begitu kan. Maka yang menuduh tu tak ada. Jadi yang ni misalnya berakhlak baik itu tidak pernah disabitkan dengan kesalahan zina sebelum itu. Okay. Yang kelima, tidak memberi keizinan kepada penuduh untuk menuduhnya, walaupun sebenarnya keizinan itu tidak boleh membenarkan tuduhan zina itu. Maknanya kan, kalau sekiranya dia bagi izin untuk dituduh zina kan, maknanya hukuman had tak akan dikenakan. Dia sendiri yang bagi dia sendiri yang bagi keizinan. Dia tak bagi apa-apa keizinan, tuduh dia kan. Yang dituduh itu tidak memberikan apa-apa keizinan, maknanya barulah dikenakan hukuman had tuduh zina lah. Itu 5 syarat bagi pihak yang dituduh. Kemudian contoh tuduhan. Tuduhan zina boleh disabitkan apabila seseorang berkata, engkau berzina. Tu yang tu jelas tu. Dia kata engkau berzina, wahai penzina, wahai gay. Tapi dia gay sungguh. Tu tadi mana kalau tengok keadaan lah, siapa dia tu yang dituduh tu. Kalau dia memang gay sungguh, ya kan, itu tak salah lah. Tapi kalau dia bukan gay, tuduh gay engkau telah meliwat kan. Sebab dalam Islam kita sebut dulu bahawa hukuman had qazaf juga dikenakan kepada tuduhan liwat, bukan setakat tuduhan zina kan. Sebab hukuman sama. Hukuman kepada penzina yang muhsan, rejam sampai mati. Sama juga hukuman kepada
orang yang betul musan yang melakukan liwat pun sama juga. Hukuman kepada yang bukan musan berzina sebab satu kali, sama juga hukuman kepada bukan musan yang melakukan perbuatan liwat disebab 100 kali. Jadi maka hukuman tuduh zina pun sama dengan hukuman tuduh liwat disebab 80 kali. Jadi dituduh engkau telah meliwat, engkau telah diliwat seseorang. Itu sebab patutnya Pak Malau kena hukum tuduh zina ni. Dia tuduh Pak Syekh liwat. Dia tak mengemukakan 4 orang saksi. Mana ada? Patut dia kena. Tapi bila ni dah baik lah, nampak dia dah kawan dengan Pak Syekh lah. I support I support Pak Syekh ni. Terbalik dah nampak kaya. Kita pun heran lah tadi. Kemudian politik yang ini tuan-tuan, hak lawan jadi kawan, kawan je lawan. Itu politik tuan-tuan. Politik ni dia lain macam sikit lah. Politik ni bahaya tuan-tuan. Dia makan orang. Itulah kan yang dikatakan orang miskin kata apa kita nak makan pagi ni. Itu orang miskin tuan. Orang hari ni kan, orang kaya kata di mana kita nak makan pagi ni. Kaya, dia kaya. Bila? Sebut kat mana? Hong Kong, New York, Washington. Dia pergi, dia banyak. Orang kaya tu tuan. Tapi orang politik kata siapa kita nak makan hari ni. Itu politik. Itu bahaya. Politik ni bahaya tuan. Memang kawan je lawan, lawan je kawan. Nampak kan? InsyaAllah. Tapi nampak kata Pak Malau nak keluar bersatu lah. Berpecah pula lah nampak. Aduh, dia tak ada hala tuju. Bila tak ada hala tuju tu, itu sebab politik ni, kita nak politik Islam. Hala tujunya ialah untuk kita mendaulatkan Islam. Itulah hala tuju politik. Sebagaimana hala tuju politik Rasulullah diangkat di Madinah untuk nak melaksanakan syariat Islam, mendaulatkan Islam. Itu yang jelas tu. Ni tak ada hala tuju. Hala tuju ni nak jatuhkan tu kan, nak jatuhkan orang nombor 1. Itu pula hala tuju dia. Kalau setakat itu saya hala tuju tuan-tuan, tak jadi. Yang nombor 1 jatuh, yang lain naik, sama juga tuan-tuan. Sama juga acuan yang sama. Kan? Ni tak ada, tak jelas. Itu kita kena jelas soalnya. Soalnya sama ada kita mendapat sokongan ke tidak, itu urusan lain. Tapi yang penting perjuangan kita itu betul, benar-benar berlandaskan kepada landasan Islam dan berlandaskan kepada apa yang dikehendaki oleh syarak, tuan-tuan. Dan contoh kita ialah Rasulullah. Kita dah sambut Maulidun Nabi ni tuan-tuan, tapi tak ikut Rasulullah tak jadi. Nampak? Rasulullah dia. Itu sebab tuan-tuan kita lihat Rasulullah ni seorang Rasul yang mempunyai anugerah kelebihan yang besar. Hanya 23 tahun saja dia menyampaikan dakwah, tapi dia sudah berjaya untuk mengembangkan Islam secara keseluruhannya. Dan dia seorang yang diangkat sebagai pemimpin politik, pemimpin negara tuan. Mana ada sangat nabi-nabi yang Allah angkat sebagai pemimpin negara? Tak ramai tuan-tuan. Nabi Sulaiman antaranya. Itulah nabi yang paling hebat sekali lah. Pemerintahan dia tak dapat diatasi dia punya apa, dia punya pemerintahan dia, sebab dia memerintah bukan setakat manusia, golongan manusia, jin, haiwan di bawah pemerintahan dia. Inilah suatu pemerintahan yang tak siapa yang boleh mengatasi Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian Nabi Yusuf. Itu pun Nabi Yusuf dia hanya setakat menteri yang menjaga perpendaan negara, maknanya dia pemimpin juga lah. Selepas mana dia dipenjarakan, dia jadi menteri.
Pak Syekh dia masuk, dia jadi menteri tu baru dia masuk penjara. Itu Pak Syekh dia lain sikit kan. InsyaAllah dia keluar, insyaAllah kan. Dia keluar kan, Pak Syekh dia keluar. Kemudiannya Nabi Muhammad mana ada tuan? Nabi-Nabi lain hanya sebagai Rasul yang menyampaikan dakwah, yang kita lihat pengikut-pengikut mereka pun tak ramai. Yang beriman kepada Allah itu tak ramai tuan-tuan. Walaupun jangka masanya ratusan tahun, Nabi 23 tahun ni berjaya tuan-tuan. 23 tahun, 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun diangkat sebagai pemimpin negara di Madinah. Itu sebab Nabi doa kan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan aku daripada tempat keluar yang benar, dan jadikanlah aku di sisimu pemimpin, penguasa, sultan yang diberikan pertolongan. Kan? Tempat masuk yang benar Madinah, tempat keluar yang benar Mekah. Dan Nabi bila masuk ke Madinah, Allah angkat dia sebagai pemimpin nombor 1 tuan-tuan. Walaupun dia orang Mekah, dia bukan orang Madinah, tapi menjadi pemimpin di Madinah. Itu dia. Inilah anugerah Allah. 10 tahun dia Nabi memerintah tuan-tuan, Nabi tak peduli akan apa jua halangan yang ada, Nabi tetap melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Tak ada nak sebab apa? Itu sebab power tuan-tuan dia punya. Rasulullah ni dia ada power. Maknanya dia laksanakan hukum seorang dia. Kalau orang tak nak sekalipun, dia tak peduli. Itu dia pemimpin negara. Asalkan landasan Islam lah, maknanya dia berdasarkan kepada kehendak Allah lah. Orang suka tak suka, orang setuju tak setuju, orang mau tak mau, Nabi tak peduli. Kita hari ni nak kena tanya orang ramai, macam mana pandangan mesyuarat dulu. Kalau ramai-ramai tak setuju, tak boleh buat. Majoriti tak setuju, tak boleh buat. Kita demokrasi. Tak, di zaman Rasulullah dia tak demokrasi. Dia ada, makna dia boleh mesyuarat dalam perkara-perkara teknikal saja. Tapi dalam perkara yang usul, yang telah pun disepakati, yang tu tak ada. Tak ada Nabi nak bertolak ansur. Nabi boleh, makna kata Nabi nak dalam soal teknikal, bila nak buat macam peperangan kan, di mana nak berperang, siapa nak jadi panglima, itu je teknikal, perang. Nampak? Kita tanya dulu. Tanya dulu tak jadi tuan-tuan. Itu sebab macam di Brunei, Brunei ni dia sultan tu, dia kuasa penuh tuan-tuan. Dia nak, dia tak nak, dia tak buat. Dia kuasa penuh. Kita tak. Kita yang di Pertuan Agong ni tuan-tuan, dia raja berperlembagaan. Maknanya dia hanya lambang tuan-tuan. Agung ni bukan kita boleh nak harap sangat. Sebab kuasa bukan di tangan Agung, kuasa di tangan PM dan isteri PM. Betul tuan-tuan, ni bukan satu kan? Betul, ni realiti tuan-tuan. Sebenarnya itu nak cerita. Agung ni dia lambang, dia hanya pergi upacara rasmi dan sebagainya, buat pengesahan itu, sign itu je kan? Itu ya tuan-tuan. Dia tak ada better nak hudud dilaksanakan. Ada? Tak, kalaupun dia kata dia nak tuan-tuan, tak boleh juga. Pasal dia ada perlembagaan. Dia kena pindah perlembagaan melalui parlimen. Kan? Parlimen tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Baik. Walaupun nampak macam Agung ni solat, dia jaga solat.
Jaga solat tu, jaga solat tu itu individu. Tuan-tuan, itu individu. Dia dengan rakyat tu bagaimana? Itu yang kita nak. Kalau setakat jaga solat ni, biar semua kena jaga. Dia raja ke, dia rakyat biasa ke, orang kampung ke, orang bandar, orang kaya, orang miskin, solat memang kena jaga. Tapi sebab apa? Kita rasa macam ni pasal biasa raja tak solat. Bila solat, oh luar biasa. Itu kita nampak, oh luar biasa kan, pasal biasa tak solat kan, hak ni solat. Oh kita pelik lah. Oh kan, kita rasa wow lah kira gitu kan. Padahal benda tu memang kena kan. Benda tu tak pelik lah bagi kita sebenarnya kan. Siapa-siapa pun kena solat. Tapi yang kita nak bagaimana pemerintahan rakyat tu kita nak kan. Betul kan? Tapi ialah pasal apa? Pasal power tak ada sangat. Tak ada power sangat kan. Kita hari ni tengok lah, PM lah sebenarnya tu yang power besar. Dia boleh pecat dia punya orang kan. Mungkin malam dia pecat kan. Pecat boleh kan. Hakim, ketua hakim dia pecat kan. Ni semua Pak Malau dah buat dah kan. Tuan-tuan kan tak ingat kot kan. Dia pecat habis. Ketua hakim negara dia pecat, timbalan dia pecat, apa lagi dia pecat kan. Kemudian mufti pun dia pecat. Habis sultan pun habis dia telanjangkan masa tu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Pak Malau? Habis raja-raja pun tak ada buat apa. Habis kekebalan dicabut tuan-tuan. Masa tu serupa ya kan. Dan ni kena kat dia balik. Baru dia tahu kan. Kena kat dia. Dia insaf lah. Insaf kat mana? Dia nak hak nombor satu jatuh ya. Tu ya. Dia bila mana nombor satu jatuh, dia masuk balik. Kan? Itu dia keluar dah. Betul masuk balik kan? Ni tak ada apa tuan-tuan. Hala tuju tak kena. Kita kena hala tuju yang betul. Tu kita nak kena tu. Hala tuju kita Islam. Sama ada kita menang tak menang tuan-tuan, bukan cerita lah, bukan isu lah tuan-tuan. Yang betul, yang penting prinsip landasan kita, perjuangan kita betul okay. Jangan kita nak kepada soal tu kan. Kita nak menawan Putrajaya tapi dia punya pelaksanaan hukum tak ada. Buat apa? Sama lah dengan apa yang ada hari ni kan. Bukan kita nak tawan Putrajaya, kita nak bawa Islam tuan-tuan. Ini kita nak sampaikan Islam. Kita nak laksanakan berdaulat Islam tu. Kita nak Islam sebagai Islam, agama yang berdaulat, agama yang berkuasa, yang memerintah, sebagaimana yang Nabi lakukan tuan-tuan. Tu yang ni yang belum berjaya lagi. Tapi mesti ke arah itulah. Berjaya ke tidak tuan-tuan, itu cerita lain, isu lain. Yang penting perjuangan itu yang kita akan teruskan insya-Allah. Istiqamah. Sama ada menang ke tidak tuan-tuan, istiqamah tu kena. Pasal apa? Kemenangan dunia walaupun Allah tak kurniakan, tapi kemenangan akhirat pasti Allah kurniakan. Jangan bimbang lah tuan-tuan kan. Kita walaupun mungkin tak berjaya di dunia untuk kita laksanakan Islam, dan selama mana kita berjuang mengikut kemampuan yang ada pada kita tuan-tuan, tapi pastinya kita akan dapat kemenangan di akhirat. Ini janji Allah Ta'ala tuan-tuan. Tu kita kena faham kan. Kita kena faham ini dia perjuangan yang Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, adakah boleh kutunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab siksaan yang pedih, azab api neraka. Maknanya bila mana kita berniaga ni tuan-tuan, kita dapat hindar daripada masuk neraka, dapat masuk surga kita. Apa dia? Kamu berjihad di jalan Allah dengan kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan kamu berjihad dengan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu. Sekiranya kamu mengetahui apa dapat, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Kita berjuang, berniaga tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad dengan Allah dengan harta benda dan dengan jiwa raga, kita akan dapat pengampunan Allah. Allah janjikan. Satu, pengampunan ni tuan-tuan, suatu yang besar, bukan kecil tuan-tuan ya. Allah memberi pengampunan itu suatu besar, hikmah dia, rahmat yang besar tuan-tuan. Siapa yang boleh memberikan pengampunan kalau tidak Allah Ta'ala di atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini? Itu rahmat yang cukup besar tuan-tuan. Allah beri pengampunan tu. Kemudian ini bukan setengah pengampunan, Allah masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat-tempat yang baik dalam syurga Adnin. Yang demikian itulah satu kemenangan yang besar. Menang tuan-tuan. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, yang berjihad dengan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya, orang yang akan dapat kemenangan akhirat. Itu sebab kita jangan rasa gundah gulana, jangan rasa putus asa. Walaupun kita mendapat berbagai-bagai macam-macam fitnah, ujian, cobaan, rintangan, halangan, dan memang itu lumrah dalam kita nak menyampaikan agama Allah ni. Kita kena lalui segala kesukaran itu. Dia mesti begitu. Sebab perjuangan itu dia panjang dan menghadapi kesukaran. Untuk kita mendapatkan kemenangan itu sendiri tuan-tuan, kita kena faham. Itu kita istiqamah. Jangan lompat-lompat. Apa ni lompat sini kan? Nanti jadi macam Al-Kataki. Al-Kataki pun tengok, dulu dia kata aku lompat, dan ni dia pula lompat. Dia bergelak kan. Tu masalahnya kan. Makna begini. Baik, jadi sebab itu sikit-sikit. Kemudian disebut engkau telah pendiliwat seseorang. Itu kira tuduh zina, tuduh liwat tu. Wahai peliwat, wahai orang yang diliwat, wahai perempuan sundal, iaitu itu kira tuduh zina lah tu. Dan termasuklah apa sahajalah yang memberi maksud kepada tuduh zina ataupun tuduh liwat secara jelas, maka orang yang menuduh tadi akan, mana kata bila sabit kesalahan, akan dikenakan hukum had qazaf 80 sebatan betal. Yes. Kemudian tajuk-tajuk yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada bulan akan datang. Ada apa-apa persoalan, kemuskilan, tambahan? Kalau ada, tidak ada, setakat itu untuk pagi kita pada kuliah kita pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada semua. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.